Kalau kita nak melihat adat pepatih itu sendiri, dia bersamaan asal mulanya dengan adat Temenggung yang datangnya daripada alam Minangkabau. Tetapi apabila sampai ke Negeri Sembilan, orang sudah tidak berapa nampak apa yang dikatakan adat Temenggung itu sendiri. Sebab adat pepatih dan adat Temenggung asalnya adalah serumpun. Sistem adat Temenggung yang dipraktikkan oleh Datuk Ketemenggungan adalah berpucuk bulat, titik dari atas dengan tata caranya bertangga turun. Dalam kata lain, sistem pemerintahan, kuasa dan pusaka berteraskan sistem feudal ikut garis keturunan bapa atau patrilineal. Bonda Datuk Ketemenggungan, Puteri Indah Jelita atau Cati Reno Saadah telah berkahwin dengan penasihat yang di-Pertuan Cateri Bilang Pandai setelah ayahanda baginda mangkat. Melalui perkahwinan ini, Datuk Ketemenggungan mempunyai seorang adik lelaki, Datuk Pepatih Nang Sebatang, dan 4 adik perempuan. Datuk Pepatih Nang Sebatang dilantik sebagai Mangku Bumi atau Perdana Menteri. Bagaimanapun dalam melunaskan pentadbirannya, Datuk Pepatih Nang Sebatang mewujudkan satu sistem pentadbiran yang bertentangan dengan dasar Datuk Ketemenggungan, iaitu berteraskan berurat tunjang, membesut dari bumi dengan tata caranya berjenjang naik. Dalam kata lain, Datuk Pepatih menganjurkan sistem pemerintahan desentralisasi dengan mewujudkan pemerintahan wilayah, kawasan dan kampung atau nagari. Wujudan kedua-dua sistem adat dan pemerintahan ini kerap menimbulkan perbalahan antara kedua adik-beradik seibu ini. Pernah juga diriwayatkan Datuk Pepatih Nang Sebatang melepaskan kemarahan itu kepada sebuah batu yang kini dikenali sebagai batu bertikam. Lakukan yang sama dibuat oleh Datuk Ketemenggungan di Sungai Tarap. Bagaimanapun, mereka akhirnya bersetuju untuk berdamai melalui pembahagian kawasan atau luak pemerintahan. Kawasan yang mengikut fahaman Datuk Ketemenggungan dikenali sebagai Kota Piliang dengan pusat pemerintahan di Sungai Tarap. Terpucuk adatnya Datuk Bandaru Putih. Sementara pahaman Datuk Pepatih Nang Sebatang dipanggil Budi Caniago dengan pusat pemerintahan di Pariangan dengan pucuk adatnya Datuk Bandaru Kuning. Kemudian di sana sepakatlah datuk-datuk ini membuat suatu luhak. Nah, namanya luhak. Kalau namanya pertama luhak tanah datar disebut luhak yang tua, yang kedua luhak agam disebut dengan luhak agam, yang ketiga ya atau luhak yang tengah luhak agam, yang ketiga adalah luhak bungsu atau luhak 50 kota. Dari luhak-luhak itu dia berkembang lagi, dia tetap mempunyai hubungan antara luhak yang 3 tadi dengan Periangan itu. Adatnya tetap ke Periangan induknya gitu. Bagaimanapun, apabila tanah Minangkabau ditakluki oleh Raja Adityawarman dari Majapahit pada kurun ke-14, Datuk Ketemenggungan dipercayai membawa diri ke Palembang. Ketiadaan Datuk Ketemenggungan mengukuhkan lagi pengaruh adat Pepatih Nang Sebatang di bumi Minangkabau. Dalam tambu pun sebetulnya telah terlihat bahawa orang Minangkabau pun dari nenek moyang mereka menganggap dan menceritakan diri mereka itu adalah sebagai orang perantau. Seperti di tambu dikatakan nenek moyang orang Minangkabau itu datangnya dari dunia yang jauh dari Minangkabau, itu dari benua Ruhum. Masyarakat Minangkabau dipercayai merantau ke Negeri Sembilan melalui Melaka pada kurun ke-15. Oleh kerana sistem adat amalan mereka berteraskan nazar ibu mempunyai persamaan dengan kaum pribumi di Negeri Sembilan, maka berlaku satu asimilasi mudah dengan sistem adat Budi Caniago atau adat Pepatih jadi teras kepada kewujudan satu sistem adat di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan telah ada penduduk, iaitu orang asli suku Jakun. Tamadun mereka rendah berbanding dengan pendatang daripada Minangkabau. Dan mereka juga ada adat yang disebut adat benar. Nasab ibu dan atau jurai keturunan juga mengikut sebelah ibu. Mereka dikelompokkan kepada 12 suku, iaitu Biduanda, Payakumbuh, 3 Nenek, Batu Belang, 3 Batu, Sri Melenggang, Sri Lemak, Mungkal, Tanah Datar, Batu Hampar, Anak Melaka dan Anak Aceh. 12 suku yang terdapat dalam sesuatu luak di Negeri Sembilan tidak ada perbezaan nama juga asal usulnya.
9 daripada suku-suku tersebut berasal daripada nama-nama kampung di Sumatera Barat. 3 dari suku lagi berasal dari Melaka, Aceh dan Negeri Sembilan sendiri. Di Negeri Sembilan yang mengamalkan adat pepatih sangat mementingkan sistem nasab ibu, iaitu setiap suku kepada anak-anak adalah berdasarkan suku yang diamalkan oleh pihak ibu. Dan pihak ibu ini juga dipanggil sebagai ibu soko yang mempunyai kuasa yang cukup kuat dalam sistem adat pepatih itu sendiri, baik dalam upacara pelantikan dan apa sahaja upacara yang ada kaitan dengan adat. Kalau tidak dipersetujui oleh ibu soko, dan ianya akan membawa kesan. Sungguhnya adat pepatih itu ialah gabung jalin adat tuah di sekata orang-orang Minangkabau, adat langkah baru orang-orang Siak, dan adat benar iaitu adat peribumi Negeri Sembilan. Jadi 3 gabungan adat ini lahirlah adat pepatih yang diamalkan di Negeri Sembilan buat masa ini. Apakah 12